Empat serba empat. Itulah tagline pakcik dulu kan. Sebab semua empat. Pinggan empat, mangkuk empat, cawan empat. Dan kali ni pakcik berada di mana lagi kalau bukan di tepi sungai yang indah di Jahang Eco Resort, tak silap pakcik, di Gopeng ni. Sekali lagi pakcik bersama kemah yang pakcik sayang, iaitu LNT Bumantara. Tapi ada satu benda yang pakcik nak umumkan di akhir video ni. Salah satu pakcik nak tunjuk. Kita tunjuk dulu setup kita macam biasa. Ini setup pakcik yang cuma ada kelainan dari segi ada letak ni kan. Lepas tu ada sudu. Lepas tu pakcik selalu pakcik letak macam tu. Sekarang dah macam ni, letak bunga macam biasalah. Apa-apa pun kalau korang berada dekat dalam kemah ni, korang boleh lock macam ni. Boleh lock, tapi pakcik nak kena lock tinggi sikit lah macam ni. So yang ini dia panjang betul. Dan kalau korang nak tahu, masa sebelum ni pakcik di Nimbun Tebal, pakcik buka ni sebab pakcik tak nak terlalu jauh. Jadi sampai sini saja. Ni pakcik zip balik. Itu yang bestnya. Dan korang pakcik nak tahu, dekat dalam ni ada benda yang baru, iaitu pakcik tak pakai kapit bulu-bulu dah. Jom. Biasalah pakai sandal kaki pakcik. Masih lagi mengekalkan yang sama. Cuma pakcik ada alas, ala-ala pakcik suka alas macam ni. Dan pakcik suka lagi, pakcik bagi tahu dekat sofa ni pakcik dah banyak betul pakcik dah pakai. Alhamdulillah, boleh lagi. So pakcik nak share setelah berapa kali pakcik duduk dekat kemah LNT Bumantara 6P ni, pakcik suka sangat perudaraan kat sini. Ini yang menyebabkan pakcik punya kemah sejuk. Dan kalau dibandingkan dengan lain, ada kelebihan, yang lain pun ada, sini pun ada kelebihan. Tapi pakcik yakin untuk korang yang suka kepada perudaraan, ini yang sangat-sangat best. Atas tepi-tepi, so dia ada window kat sini dan dia agak besar. Dan kalau korang tahu satu benda yang paling sepanjang pengalaman pakcik pakai LNT ni, ini adalah LNT yang besar dan dia auto. Bila auto tu memang senang nak buka dan senang nak tutup. Memang best. Kali ni pakcik suka untuk pakai pakcik punya cadar yang baru, bantal dan cadar yang sama. Apa-apa pun untuk korang, kalau korang nak pilih kemah yang nak pakai lama macam ni kan, korang pilihlah yang ada pudaraan. Satu lagi, macam pakcik yang dah berusia ni, pakcik suka benda yang easy, yang senang nak buka, tak susah yang nak pasang. Tapi kalau korang suka adventure, belilah yang ada design dan sebagainya. Ini pun design yang okey. Apa-apa pun untuk korang, terima kasih pakcik berada di Jahang Eco Fam atau Eco Resort ni. Thank you so much untuk korang yang tengok pakcik, sokong pakcik sehingga pakcik punya TikTok dan juga laman sosial pakcik meletup. Dengar lagu ni, lagu pakcik yang terbaru, Pakcik Camping, mesti ada wow.